Dua bro duduk sembang, mic dah on, cerita live dari pagi sampai malam. Kelakar sikit buat hati tenang, kalau stres datang sini kita buang. Cerita dunia, cerita pengalaman, cerita kawan, cerita kehidupan. Tak kira hujung minggu atau hari biasa, duduk lepak dengar cerita kita. Two bros talk, hey, sembang santai everyday. Two bros, some bros talk, hey, ketawa hilang semua stres. Two bros talk, hey, satu hati satu vibe, podcast lokal kita support. Come join the tribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda semua pendengar-pendengar kita di Spotify, YouTube. Selamat datang ke podcast terkini yang tengah hype dan terbakar dan panas satu Singapura, iaitu Two Bros Talk bersama aku Hans Hamid dan bro saya Fadli Abdullah. Dan episod kali ini ditaja khas oleh Hunter Melaya. Apa? Hunter Melaya is a trading community where diorang akan berkongsi analisis, berkongsi signals dan juga memberikan education. Di mana kalau siapa kat luar sana ingin belajar macam mana nak trade, Betul. you know, this is a proper way untuk korang have education first lah. Betul. Sebelum korang jump into trading. Yes, senang saja scan the QR code kat bawah sini, and then straight away korang akan masuk dalam Telegram, dan di situ ada bermacam-macam orang kata informasi untuk anda. #trade at your own risk. Okey. Jadi jangan cakap. Nanti kena ni. Kenapa? Kena apa? Kena bayar nanti. Masih muda. Kau pakai dulu. Okay. So hari ni kita nak sembang pasal apa tau, Abad? Aku nak sembang pasal barang-barang mistik yang ada. Para pendengar tu, bro. Tak, tak takut pasal diorang dengar ni siang hari. Oh, betul. Ada tengah driving tu malam-malam macam aku. Jaga-jaga saya. Kalau korang tengah dengar ni malam-malam, baik korang balik sekarang. Kenapa? Okay, kenapa tiba-tiba kau nak buat pasal mistik ni? Tak ada, pasal sekarang benda ni suar jual kat mana-mana bro. Kat Carousel ada, kat internet ada, Yes, ada. So aku suka tengok benda-benda gini. Kau suka benda-benda gini Aku bukan suka, aku suka tengok, dan aku suka all the stories behind this items bro. Alam gaib, mistik. Wah, aku suka bro. Asal lah. Sebab it's a interesting story bro. Aku realise kita kat Southeast Asia ni kita suka benda-benda yang berkaitan dengan mistik dan alam gaib ni. Pasal apa? Pasal kita dibesarkan macam gitu. Pasal dulu bila kita kecil-kecil, mak kita selalu cakap apa tau, kau tak tidur, momok datang. Momok tu apa sih? Kalau kau get into it, takut saya kau makin takut tau. Dan after that, pelan-pelan kau lama-lama takut lama-lama tak? Ya elah, macam gini dia punya. Sebenarnya bagi aku kita start dulu apa tau. Kau dulu pernah kau pernah baca artikel macam orang hilang masuk alam bunian? Pernah lah dengar cerita lah. Kau pernah dengar cerita? Yeah, but I don't know how true. How true are all those stories bro? Aku so far pasal aku suka follow up benda-benda macam gini kan. Bila aku tengok cerita-cerita macam alam bunian ni, macam atau people that macam pernah pergi ke alam bunian ni, it's true tau bro. Sebab apa? It's a different world. Aku tak tahu, is it the world of macam jin ke apa? Is it kan? Tak kan? Dia macam orang juga kan? Dia macam jin lah dia alam lain lah. So, Tuhan semua cakap dia semua cipta manusia, haiwan, jin, syaitan. Apa lagi? Haiwan, jin, syaitan, tanaman tanam-tanaman, dan juga mana ada tak ada. cerita orang bunian. Tapi tak, yelah. So mungkin tu jin lah. Yalah. So aku pernah baca this article where this guy went cycling and then gone missing for few hours. Tapi bila dia dijumpa dengan orang-orang kira penduduk-penduduk kampung tu kan, dia cakap, aku hilang 10 minit je korang dah kira cari aku dah 2 to 3 hours Dia hilang 10 minit saja. So benda ni kira macam it happens lah. Tu pasal bila kadang-kadang aku pergi masuk hutan, jalan-jalan hiking ke apa kan, kalau aku nampak pokok macam gini kan, dua-dua macam gini, tiba-tiba aku tak nak masuk
Oh, Aku takut dia macam gerbang Kan orang cakap janganlah percaya-percaya benda-benda gini, tapi macam disebabkan Better aku be safe lah. selalu macam tengok cerita-cerita gini, suka dengar macam ni. Jangan macam main-main saya masuk habis aku. Ada yang nak masuk beri salam Dia cakap Assalamualaikum, habis kau ketuk. Kalau ada bunyi kan, dia minta betul lah pintu dia. Narnia. Pintu ke Narnia. Ya, tapi dah macam-macam lah bro. Tapi kau pernah macam Kau percaya ke? percaya tak percaya? Aku bukan cakap aku tak percaya pasal benda-benda ni. Aku percaya. Memang benda ni semua wujud. Cuma aku macam a bit macam bila dia masuk ni, tak tahu nak silent ke apa. Ni dah masuk lah barang. Stok sampai. So macam bila Banyak pun dapat trading 3,000 USD ya ke? Ni semua hantar Melaya punya pukulan ke? Nak sendiri punya ni. Close dulu. Cepat. Dah dapat ni. Dah hit ni. Ya aku Guys, ini guys benda Fat buat ni kan. Aku cakap korang, dia ni trader guys. Trader in the dark. kasih bro, kasih tunjuk sikit je. Oi, sip. Oi. Naik bagus lah. Taklah aku sell lah. Sell. So okay. Aku tengah cakap pasal bukannya aku tak percaya benda ni wujud. Benda ni memang wujud. Ya, Kita pun harus percaya yang jin syaitan ni semua wujud. Betul? But the thing is, untuk masuk ke alam dorang tu, aku kurang tak tahu. Yelah. Tak tahu how true it is. Macam mana tu? Aku bukan cakap aku nak masuk, bukan lah. Aku haven't met someone yang personally aku tahu. For example macam kau Fat, serius aku termasuk bro dalam alam bunian. Kau faham tak? Macam is someone aku personally aku kenal. Aku belum lagi terjumpa orang-orang yang macam gitulah. So apa yang aku dengar selalu daripada cerita-cerita daripada orang lain lah. Orang-orang lain ni aku tak kenal orang macam what type of person they are. So aku pun tak It boleh. might be a mock-up story. Yes, kau faham tak? Okay, kalau macam Kau ada kenal siapa yang macam personally yang kau kenal, macam bro serius adik aku bro masuk? tak pernah. Aku pernah ada satu cerita ni, wife aku punya arwah datuk dia kan pernah hilang sekejap. Tak sekejap, lama juga. Lepas tu bila datang balik, dia bawa buah-buah ni semua. Habis isteri dia tanya dia, ni ceritakan kat family lah. Dia tanya, mana dapat buah ni? Cakap ada tadi pergi kebun kawan sekejap. Padahal sana tak ada HDB, tak ada kebun pun. Dia pergi kebun tu, dia boleh dapat buah dia semua. Dia cakap dia pergi jumpa kawan semua kat satu tempat ni lah. Dia kasih buah tu. So every single sometime pula, kadang-kadang dia akan macam hilang sekejap, dia akan datang bawa benda-benda macam itu. So the thing macam aku macam like, okay, kalau betul dia orang boleh bawa benda tu daripada alam tu masuk sini there must be something tempat sana yang ini andaian aku je lah must be something tempat sana yang tempat dunia kita ni tak ada. Yalah. For example macam mungkin handphone tapi diorang punya is benda lain. Kau tengok ni bro, ni benda alam bunian punya, real punya. Habis kau macam boleh pakai ni teknologi, ni apa benda tu ni? Kau picit benda tu boleh terbang ke, boleh float ke. Dia mungkin lah. Tapi kalau kau cakap asal buah, mungkin dementia. Maybe. Aku, like, you know what I mean? Like there's a lot of possibilities yang kirakan yang kita boleh macam mungkin macam gini, mungkin macam gini. Aku belum lagi so far jumpa yang macam dia bawa benda dan dia bawa benda macam ini, confirm kau tak boleh debunk punya. Aku rasa even though kalau dia cakap macam like ini sudu daripada alam bunian ke, it can be carved, it can be ini. Kau faham tak? Benda-benda ni semua boleh dibuat. Aku nak benda yang tak boleh dibuat bro. Baru kau percaya Pasal dorang lain alam awak. Yelah. You know what I mean? Dorang lain alam. There must be something yang over here tak ada what. So I don't know. Aku setuju dengan kau. Selagi macam aku rasa kalau pendengar-pendengar kita kat luar sana ada cerita-cerita tentang alam bunian ke, macam ada experience ke, things like that, kita nak dengar cerita korang. Kita nak korang share dengan kita, DM kita. Kita nak baca korang punya stories lah. Kita nak tahu. Pasal kita curious. We are very very curious. And we heard a lot about this alam bunian thing. So kita nak tahu, mungkin ada korang punya family ke apa ke, kahwin orang bunian ke apa. Aku pernah dengar bro benda-benda macam ni. So korang boleh share dengan kita. Just drop us a DM on our TikTok ataupun kita punya Instagram. Dan mungkin one of us akan baca. Dan mungkin kalau tu betul-betul interesting kan bro, kita invite dia duduk sini YouTube kita pun kat bawah komen. Yes. Aku tengah terfikir
Macam like sekarang kalau kau nak kerentung pasal kau termasuk dalam bunian ke apa kalau kau nak macam world lah. Susah nak world bro. Pasal sekarang kita ada handphone. Orang terbakar kat depan pun orang sempat keluarkan handphone untuk pergi rekod. Gambar Faham tak? In times of emergency pun dia boleh keluarkan handphone pergi rekod. So kalau ada orang yang sekarang yang claim cakap aku termasuk alam bunian bro. Lepas tu ada kampung bro. Padahal ini hutan tau. Ada kampung, rumah besar. Kau tunjuk aku video, kau tunjuk aku gambar. Betul apa? Ya. Sekarang kau ada ni apa? Ada handphone apa boleh capture apa? Betul tak? Ya. Cakap pasal kau kampung-kampung ni semua ambil gambar. Kau pernah dengar juga cerita macam hari ni aku makan sini, besok tak ada saya bro. Aku dengan abang aku pergi tu pop up. Pop up Dia pop up punya ni bro. Oh, kira macam pop up booth lah gitu. Dia pop up macam Itu scary tau bro. seram bro. Pasal aku kan suka pergi Malaysia kan. Aku suka pergi Malaysia kan. Macam kita banyak road trip apa. Ya, okey. Nampak tu. So bila tu pun pop up juga. Pop up juga. It's okay baby. So bila kita macam tengah road trip, tempat tu macam senyap kan. Macam berapa puluh kilometer tak ada apa-apa, tiba-tiba ada satu warung. Ni pop up ni Bro. Ini pop up ni. So tapi itu kita punya inside joke lah. Tapi kadang-kadang macam sedap lah makan ni. Besok kita balik pam tak ada. Itu kira aku panik bro. Kau pernah ke kena benda macam ni? Aku tak pernah kena macam ni. So far apa yang aku pernah nampak dengan mata aku, cerita-cerita dengan dari kawan, misalnya orang yang pakai barang kena sampuk, ni semua aku pernah tahu. Aku tahu lah. Kira ni semua aku tahu. Kau pernah kena sampuk? Aku tak pernah. Kalau boleh jauh-jauhkan lah. Macam ada barang-barang masuk dalam badan ke? Tak pernah lah. Tak pernah. So far okay. So far so good bro. Tapi Alhamdulillah. Tapi kalau kau cakap pasal benda-benda gini jauh-jauhkan bro. Jangan. Benda-benda ni tak bagus bro. Tak bagus. Tapi kadang-kadang orang cakap macam jadi kuat bro. Kadang orang-orang ni dah ambil benda-benda gini, diorang macam nak pelihara ke apa kan, untuk macam dia bukannya saka tau. Dia macam aku tahu. Dulu ada satu, kau tahu ceritakan sikit. Okay, dulu kau ni jangan main-main. Okay, dulu aku tak tahu aku pernah ceritakan ni ke tak. Dulu satu tempat ni kat daerah West Side lah. West Side ni ada satu skate park kat HDB. Kau fikir-fikirlah, ada satu skate park kat HDB ni kat West Side. UT? Bukan. Tak payahlah cakap. Habis satu. Asal kau apa? Kau real estate agent ke apa? Nak jual rumah kat sana, takut tak laku? Bukan. Aku nak let the audience be curious. Tak, sekarang aku yang jadi curious. Nanti aku bilang kau lah. Aku tinggal West Side apa? West Side kat HDB area ada skate park. Dia punya skate park apa ni, konkrit punya. Kat situ dulu it's very popular where diorang cakap kat opposite tu macam skate park ni, kat macam example tu glass door kan. Kau boleh malam-malam kalau kau skate ada pocong kat dia punya dapur. Pasal orang tu pelihara bro. Ni yang ada video Video aku tak pasti, tapi memang dikatakan dah viral that tempat tu memang orang tu pelihara pocong bro. Damn. Ya. Tapi kau pernah pergi tak tengok? Aku tak pernah pergi lah bro. Tapi orang-orang yang pergi sana, yang main skateboard, basikal semua, kira members aku kan cakap memang tempat tu. Tapi bila aku pergi sana, aku nampak dia punya dapur merah, lampu merah. Itu je. Barang tu belum ada aku nampak. Mungkin mata aku Allah cakap tak mau kasih nampak lah. Tapi orang cakap memang dia pelihara lah bro. Untuk dia punya, kira dia jaga lah. Dia jaga. Kau benda-benda macam gini, kau betul-betul takut tak? Depends on the situation bro. Depends on the situation. What was the worst punya benda yang kau pernah encounter bro? Worst yang kira kan buat kau macam wobble gila macam kau nak pengsan Pingsan tak pernah lah. Tapi macam kalau aku macam wow, macam sekejap kan, wow, kita macam kau rasa macam what the fuck kan. Ish tak apalah bro, biasalah. What the fuck ni pasti je. Aku pernah solat kat rumah dulu aku tinggal UT kan. Aku pernah solat satu kali. Sekali tingkap aku ni macam kau tu macam it's just a tingkap, normal tingkap. Kau boleh nampak kalau kau dah malam, luar gelap, kau on lampu kan boleh nampak reflection kan. Kau faham? Tingkap gitu kan. Apa? Buka lampu? Bila kau buka lampu bilik tapi dah malam, tu kau tutup tingkap kan. Kan ada reflection macam glass reflection macam ni. Bila kau tutup lampu, kau faham tak? Kau tutup lampu dalam sini, kau boleh nampak diri kau apa? Ya. So bila aku tengah solat tu, aku rukuk tu, aku bangun, belakang ada shadow hitam, tudung hitam besar. Bro, aku dengan kalang kabut aku ni. Aku kaku.
Terus aku cepat-cepat aku sujud bro. Ni kau umur apa ni? Ini umur aku tak silap aku 12 ke 11 tahun. Around there bro. Mungkin imagination kot. Tak, aku tak mungkin imagination bro. Pasal aku bila aku nak itu, tiba-tiba aku tahu macam ada macam macam gitu je. Tapi aku ingat macam biasalah, sejuk apa, aircon ke apa kan, kipas ke apa. But ya bila aku gitu, macam Allahu liman hamidah begini, Rabbana walakal hamd. aku terus macam terus aku tak habis solat aku caw. Takut lah, zaman tu aku takut apa. Oh, kau seorang lah? Aku seorang. Oh, disiplin sangat kau. Dulu mesti bapak aku drill aku jangan main-main tak solat habis What happened now? Masih. Cuma mungkin waktu tu belum lengkap lagi lah. Masih. Waktu tu belum lengkap lagi. What happened to you also brother? Yeah. So macam gitu lah bro. Barang-barang macam gitu. Aku pernah dengar juga makcik aku. Ni aku nak dengar cerita. Aku suka lah bro cerita. Aku jarang dengar kau bercerita. Makcik aku bukan makcik aku. Kakak saudara aku pernah balik rumah, masuk bilik, nampak mak dia solat. Aku pernah bilang kau? Tak pernah. Pernah balik solat tengah kat tu. Solat tu. Tutup, pergi dapur nak mandi lah, baru balik kerja night shift. Mak dia kat toilet saya. Double doppelganger. Tapi kira mak dia tak keluar. Mak dia kat dalam toilet macam mak tengah mandi macam gitu something like that. Oi bro, Tapi dia tengah solat. Buat aku tapi bila dia tengah solat tu macam how kakak saudara aku ceritakan aku is that dia tengah macam belakang, macam example face belakang tapi tengah macam tahiyat akhir. Kira kau tu macam kadang-kadang buka pintu kan solat. Ada orang solat. Macam gitu. Solat tahiyat akhir tu. Dia pergi masuk bilik dia, keluar nak pergi mandi. Dia cakap itu lah. Mak dia cakap. Tapi mak dia kat toilet. Mak dia kat toilet. So mana yang betul? Mana yang betul? Mak dia kat toilet lah. So hantu tu tengah solat. Hantu ke jin ke aku tak tahu lah. Tak tahu lah. Ya aku tak tahu. Pasal jin pun ada jin Islam kan. Ada juga So diorang. Tapi diorang cakap ini apa tahu? Aku pernah tanya satu ustaz ni. Dia cakap ini kita punya apa dia? Macam kita ada satu ni bersama. Korin. Pasal kadang-kadang kita pernah macam aku baru nampak orang kat bawah tadi. Tapi Korin tak menzahirkan dia punya diri kan. Dia dalam kau. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Tapi aku pernah dengar di cerita macam Fad, aku baru nampak kau tadi kat bawah. Ya. Cepat kau ni. Ya. Kau buat aku tengok satu video ni. Time tu aku tengok kan bro kan. Anak dia tengah tidur. Tapi dia tengah dengar pak luar. Ni bukan pak Singapura. Yeah. Dia tengah dengar pak luar. Anak dia tengah panggil dia. Papa. Dia bahasa apa lah. Habis subtitle lah. Papa, let me in. Habis dia video. Dia cakap, kau tengok ni. Anak aku tempat sini tengah tidur. Sekarang siapa ni tengah panggil aku tempat luar ni? Tengah ketuk-ketuk pintu bro, rumah dia. Dia kan rumah macam rumah sebuah kan. Lepas tu dia keluar bro. Dia keluar. Benda tu nampak anak dia bro. Yang the same physical attribute yang dia tunjuk anak tengah tidur tu. Dia keluar. Dan pasal dia tengah papa let me in. Dia keluar. Habis kau tu diorang kan macam ada macam glass punya door ni semua. Habis macam diorang ada macam kain macam apa tu langsir yang see through kan. Kau boleh nampak bro, budak tu kat luar tengah ketuk. Papa let me in. Bro rumah aku naik sana, aku tengah berbual. Dia cakap, kau bukan anak aku. Kau buat apa ni? Kau bukan aku. Kau belah dari sini. Papa let me in. Benda tu tak menjawab pun. Dia tak jawab anything yang dia ni cakap. Dia cakap keep on cakap macam papa let me in papa let me in. Takut saya. Weh bro, rumah aku naik sah. Aku macam terfikir, bro kalau kena macam gini, aku wobble juga bro. Kau. Hey! Ni pendengar ni saya kau jangan main-main lah. Ni kena claim habis ya. Kau imagine macam kau nampak Erhan. Habis Erhan, Papa why you leave me outside? Habis bukan ke Erhan tengah tidur Dia paranoid bro. Paranoid. Cakap pasal ni pun benar juga. Erna punya wife aku punya pakcik pernah balik pancing kan. Bila balik pancing, dia balik rumah, dia duduk dapur. Dia duduk tu dia wife dia hidangkan dia makan. Ni tak silap aku dia hidangkan makan. Makan tu habis tau. Tapi dia tak makan pun. Kau faham? Tak habis tau. Tapi dia makan. Makan tu habis tapi dia tak makan. Dia duduk gini je. Tapi makanan tu habis. Kau faham? Okay, ni aku tak faham.
Kira macam makanan tu macam dia macam Slowly hilang slowly macam hilang. Ni makcik wife aku bilang. Pasal aku pernah dulu ada satu pakcik aku ni dia teknik makan apa ni pasal ni benda linked up to this dulu. Pakcik aku ni dulu dia ubat-ubat orang. Okay. Dia ubat-ubat orang. So dia pernah macam gini. Bila aku pergi rumah dia, dia pernah cakap, jangan masuk bilik kalau boleh jangan masuk bilik. Ada banyak barang. So kadang-kadang kan macam kau tahu pintu orang bilik orang tu buka sikit kan. Tak macam tu buka pergi rumah orang, buka cakap dia macam mesti kita national standard lah masuk kan. Macam ni dia macam cerita-cerita movie lah. Tak, aku tak gitu. Aku just tengok macam jalan je. Itu macam. Tapi kau tak nampak apa? Aku nampak wall dia bro, ada macam urut-urut Arab-Arab bro. Macam jawi-jawi, tapi pakai macam arang bro. Bro. Pakai arang-arang. Habis pakai arang-arang pula. Arang macam arang kat Ya, dinding dia. ya. Kat dinding dia. Habis dia gitu aku macam kiwak apa seni. Terus aku buat bodoh diam. Terus dah gitu saudara aku bilang, pakcik aku, dia cakap dia pelihara jin. Every time dia kasih makan kat toilet bro. Kau faham? Kasih makan bulang kat toilet. Habis tau. So yang cara dia ubat-ubat ni cara Ni Allah alam lah. Aku tak tahu. Aku tak macam apa lah. Dah tak ada lah. Pakcik aku dah tak ada. Dah meninggal lah. Yelah pasal kau cakap dia pelihara jin. Itu makcik aku cakap lah. Dia cakap Cik Ali ni pelihara jin. Tapi tembok dia tu ada macam ayat-ayat Jawi tu yang aku macam Syul ni draw ni Syul kat dinding Syul. Aku tak tahu apa dia buat lah. Kau faham? Yeah. Seram Seram bro. Pasal dulu pun dia pernah kasih aku macam, dia tengok aku macam nanti cik kasih satu cincin merah ni. Cincin merah ni ni cincin merah ni birth year punya cincin lah. Dia tak pakai je, pakai tak apa, InsyaAllah pakai. Untuk apa? Tak tahu, aku tak ambil lah Syul. Aku tak jumpa pun. Tapi dia dah cakap untuk apa pakai cincin Tak cakap apa-apa lah. Aku takut lah bro benda-benda macam ni. Macam bagi aku macam aku ada family kan. So benda-benda macam orang kasih barang ke, orang kasih makan ke. Kadang-kadang ada orang juga gantung, dah tahu aku tinggal mana kan, gantung makan kat aku punya gate. Aku tak makan bro. Jangan lah takut lah saya. Mungkin pada para listeners kita ni kalau korang tahu mana Hans tinggal ke apa, siapa-siapa lah. I mean doesn't only affect for us lah. Ni bukan untuk kita je. Siapa-siapa kat luar sana jangan tak makan, hantar duit. Ya. Hantar duit. Makan tak nak lah, duit lah, duit. Pasal duit. Kadang-kadang kita tak tahu what is inside. Betul tak? Betul. Kalau senang-senang aku aku nak racun kau pun boleh. Ni bukan cakap pasal macam jin je ke apa, you know. Aku nak racunkan kau pun boleh. Yeah. Oh, ni apa terima kasih. Thank you makan. Tak tahu bro. Tak tahu saya. Tak tahu. Cakap pasal barang pun, kira barang. Aku curious pasal barang-barang bro. Wafak tu apa Wafak saya. Tak, wafak apa tu? Wafak apa? Barang Barang. Oh, tak. Aku pernah nampak macam-macam benda bro. Tapi wafak ada yang cakap pasal diorang cuma cakap ni wafak. Dia macam supposed to help you in some way. Tapi kadang-kadang dia jadi benda lain bro. Pasal kita tak tahu kan. Macam kita just macam like, yelah kita bukannya macam orang-orang yang betul-betul belajar tentang agama ke apa kan. So kita aku tengok ada yang macam dia taruh nama anjing tu siapa? Oh, Kid Bir. Nama tahu je dia. Tak. Aku tahu pasal ni. Aku tahu pasal Kid ada kedai ke apa? Kid Bir Workshop. Tak ada. Aku cakap pasal anjing ni kan. Kid Bir ni. Kau tahu pasal Kid Bir, anjing Kid Bir kan? Dia kira ni kalau aku salah, aku mohon maaf lah kepada pendengar-pendengar. Apa aku dengar, ni anjing Kid Bir ni, dia lah satu-satu anjing yang masuk syurga tak salah aku. Bukan iya ke? Dia yang jaga macam ni kan? Tak tahu Aku tak tahu, tapi dia kira dia anjing yang macam the king of dogs gitu tau. Aku dengar lah orang-orang cerita kat aku macam cakap, so bila kau nampak anjing kat luar macam kat engkau kan, macam dah nak kejar kau cakap macam gini kibir kiri salam. Anjing tu caw. Tapi kalau anjing tu anjing India dia tak faham bahasa Melayu. Tak lah Syul, kau cakap je lah, ni niat kau apa kau nak cakap. Tapi kau cakap kibir kiri salam. Kira anjing tu terus macam caw. Orang cakap lah, pasal apa? Pasal kira macam syul, kau kenal aku punya bos saya, jangan main-main saya.
Macam gitu. Ya ke? Sebab aku dengar lah. Aku dengar. Tu pasal aku cakap, Aku pernah kena kejar dengan 8 anjing lah bro kau dah cakap tak ni kibir ke salam? Kau jangan sampai aku cakap aku kena gigit macam mana. Tak. Aku rasa betul kot. Kau cakap kibir ke salam. Kau tengok, tapi kau kena tengok anjing ni. Macam aku tengok anjing ni. Ni anjing ni. Aku tengok mata dia. Kata musibat. Tak. Tapi aku tengok anjing kan. Mata kibir ke salam. Itu dah kucau. Ya okey. Cakap pasal itu kan. Cakap okey. Last. Cakap pasal barang. Aku nak cakap pasal barang ni. Kita sambung next punya episode. Tak nak. Ni bahasa ada lagi sikit. Boleh kan? Boleh je. Apa ni? Okay. Baru kau berapa? Dulu aku madrasah bro. Ada satu kawan aku ni, Ahmad nama dia. Aku cakap je pasal aku tak tahu mana dia sekarang. Mat, kalau kau dengar ni, ni kau lah cerita pasal Okay kau. Mat, dia senang kata kalau kau tengah tengok ni, apa kata engkau scan QR code yang tertera di bawah sini. Kerana episod ini disponsor khas oleh Hunter Malaya. Okay. Jadi, Hunter Malaya is a trading community di mana mereka akan share analysis, market insights, education dan pelbagai-bagai lagi lah tentang trading. Disclaimer, trade at your own risk. dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam Two Bros Talk. Sabarlah. Actually next kita nak carry on lah. Kita nak carry on. Boleh kan? Boleh kita drag boleh carry on Boleh. Kita carry on to the next episode. Of course lah. Next episode Yeah. Next episode in Two Bros Talk. Sembang santai